Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada saudara Khairul Arifin selaku moderator dan juga pengacara yang memulakan majlis sebentar tadilah, yang saya amat hormati dan kasihi saudara YB Senator Datuk Profesor Emeritus Muhammad Rizwan bin Osman, yang kita boleh anggap tuan rumah hari ini, dan juga sahabat lama saya Profesor Azami, seterusnya Profesor, tuan-tuan dan puan-puan, Datuk, tuan-tuan sekalian yang sama-sama hadir dalam program kita pada pagi inilah, yang mungkin ada juga bersama-sama di peringkat mungkin di atas talian. Jadi alhamdulillah saya diberi peluang untuk berinteraksi dan juga memperihalkan antara perkara ataupun data-data maklumat yang saban masa dikeluarkan oleh DOSEM lah. Jadi untuk makluman, tahun lepas kita baru saja menyambut jubli 75 tahun kewujudan perkhidmatan statistik sejak 1949 lah. Jadi dalam hubungan itu, kalau dah usia sampai 75 tahun masih boleh orang sebut ataupun boleh orang mengambil manfaat, maknanya satu entiti yang boleh dikatakan berjaya merentasi masa, merentasi zaman lah. So saya ucapkan terima kasih kepada tim-tim ataupun kekuatan yang telah dibina yang terdahulu, dan kami yang masih berkhidmat di DOSEM ini meneruskanlah usaha yang kita tahu statistik itu terus berkembang dan terus nak ditingkatkan lah. Jadi seperti yang dinyatakan tadi, saya mula berkhidmat tahun 1990. Jadi alhamdulillah Allah anugerahkan kesihatan dan juga keupayaan untuk menyumbang kepada negara, dan hampir 35 tahun lah. Jadi bila mula saya masuk di DOSEM ni tahun 90 kan, saya bertugas di Pulau Pinang lah, mengumpul ataupun berjumpa dengan industri syarikat, termasuklah berbagai sektor lah, mengumpulkan data lah. Dan kita dapati pada awal-awal masa misalnya 90-an dulu, data-data yang dikeluarkan kita ni dikeluarkan lebih berbentuk digunakan oleh stakeholder utama, iaitu kerajaan, dalam misalnya dalam tujuan belanjawan, dalam penentuan dasar fiskal dan dasar keuangan oleh MOF dan juga Bank Negara dan juga kementerian-kementerian lah. Dan ketika itu rakyat hanya dapat manfaat berdasarkan keputusan yang dibuat berdasarkan penyaluran peruntukan. Jadi kita tahu kan, setiap agensi yang bertanggungjawab ni dia ada aspek masing-masing kan, keselamatan, pendidikan, kesihatan, ekonomi, alam sekitar, dan di situlah ada kementerian agensi kan. Jadi kalau kita lihat dalam konteks bernegara, semua machinery itu memerlukan dana. Apa yang patut mereka lakukan, program yang dilaksanakan daripada tahun ke satu tahun lah. Jadi kalau kita lihat dalam realitinya, bila kita himpunkan semua keperluan yang nak dilaksanakan itu memang banyak lah. Jadi apakah guidance, apakah panduan yang patut digunakan untuk kita letakkan keutamaan. Jadi di situlah peranan data lah. Jadi DOSEM sebagai agensi resmi negara bertanggungjawab mengenengahkan data-data tentang kedudukan kita punya ekonomi, pelaburan, kedudukan profil penduduk, taburan pendapatan, kos sara hidup, dan juga kedudukan sel, syarikat dan sebagainya lah. Dan di situlah ditentukan dengan peruntukan belanjawan negara setahun yang lebih kurang 400 hingga 500 bilion setahun kan, disusun lah. Misalnya dekat mana nak bina balai bomba, dekat mana nak bila balai polis, berapa jumlah keperluan guru, keperluan sekolah, ratio dan sebagainya. Dan saya selalu menyatakan, termasuk anggota DOSEM yang masuk berkhidmat, kadang-kadang
di sebalik kejayaan kita di mana kita berada sekarang, di belakang tu adalah sumbangan statistik lah. Sebab bila adanya statistik, dekat situlah kita tahu keperluan rasio sekolah di satu kawasan, bilik darjah, misalnya keperluan untuk katil hospital dan sebagainya. Yang jelas kalau siapa boleh tengok laporan tahun 70 banci penduduk yang pertama kan, memang ditulis kat situ unjuran-unjuran keperluan perbelanjaan kerajaan berdasarkan profil penduduk yang kita kumpulkan. Bahkan Chief Statistician ketika itu Datuk Chanda, dia mempelopori tentang kepentingan data ketika itu, sehingga kan teknokrat bila saya share tentang beliau meninggal 2 tahun lepas, saya share tentang Datuk Chanda ni, ramai teknokrat memperihalkan sumbangan sepertinya di belakang DEB misalnya adalah sumbangan daripada hasil daripada dapatan-dapatan yang dihasilkan dalam proses statistik lah, termasuklah banci penduduk tahun 70 itu sedikit ni Datuk, tuan-tuan dan puan. Dan sebenarnya saya memang orang kampung lah. So bila orang kampung ni, bila diberi peluang ni, dia punya rasa tak puas hati dengan apa yang ada tu lain macam sikit. Maknanya kita duduk kampung, siapa biasa menebas, meracun bekerja memikul kelapa 100 biji sampai boleh kopek 1000 biji satu hari. Kesusahan, kemiskinan tu, pengertian kesusahan tu begitu membuat-buat lah bila kita diberi peluang untuk melaksanakan tugas tanggungjawab dan diberi peluang pula sambung belajar sampai ke luar negara kan. Perasaan nak tu rasa pay back to the society, nak membayar balik bahkan kita terasa macam kita nak nafkahkan diri kita kepada negara. Maknanya nak fikir waktu rehat dan waktu sendiri tu sepatutnya dah kurang lah, sebab masa sentiasa berkurangan kan. So sekejap je, mula-mula dulu ingatkan lama kan, tengok daripada 2017 mengetuai jabatan perangkaan, so kita pun rasa nak ambil balik masa yang berlalu tu untuk you do something untuk negara. Is something yang you nak menangis air mata darah pun tak boleh dapat lah. Itu saya sampai dekat tim, di waktu kita ada kesihatan, ada kekuatan, rajin-rajin lah. Dan zaman sekarang knowledge cepat obsolete, dan kalau kita ke produk-produk yang kita ada kan, zaman dulu kalau nak tengok produk baru 2-3 tahun baru keluar balik kan. Sekarang benda yang baru dah jadi obsolete. So kalau kita tak upgrade kita punya knowledge dan skill, memang kita akan yang menjadi mangsa kita orang yang inilah yang menerima perkhidmatan. Maknanya statistik ni kalau tak betul-betul ke depan, kita kata ekonomi bertumbuh sekian-sekian banyak, itu headline. Tetapi apakah corak pertumbuhan tu? Bagaimana corak gaji di sektor mana kan? Adakah semua gaji itu sama di semua sektor kan? So dekat itu yang perlukan perincian. Dan tadi ada dinyatakan tadi bagaimana nak mendekatkan statistik kepada rakyat ni, YB Senator kan. Kalau kita kata GDP, inflasi, FDI, rakyat biasa tak faham. Katanya kan, kata inflasi 2%, betul kan? Tetapi bila kita keluarkan angka itu berbentuk setempat, kita ada 164 daerah kan. Jadi di daerah tu ada angka lah, berapa pekerjaan di kawasan saya, berapa crime rate, berapa public amenities, apa hubungan crime rate dengan ekonomi setempat. Saya challenge bila saya jumpa academician, kalau boleh cukup-cukup lah tengok di peringkat Malaysia ataupun negara. Kalau boleh pergi tengok peringkat daerah. DOSM sejak ke belakang ini telah mengeluarkan so many maklumat tentang daerah. So kita dah ada GDP daerah dah. So bagaimana kita nak nyatakan sepatutnya daerah ni sepatutnya lebih maju pada daerah ni, sebab you ada kelebihan banyak attribute ataupun benda-benda yang favorable. Tak boleh lah daerah A dengan daerah B sama je, dia punya pertumbuhan, dia punya ni kan. Kemudian Prof, saya selalu quote apa yang Ustaz cakap. Ada satu sesi tu orang duduk ramai sangat duduk kat masjid. Dia kata Ustaz tu datang, dia kata dia tengok senarai kuliah kat masjid pun dia pun takut.
Tiap-tiap hari ada kuliah. Kemudian semua orang duk bersandar ada belakang dekat tiang masjid. Dia kata ini semua sandar dekat belakang tiang masjid ni nak tunggu malaikat maut kata. Apa yang dicuba disampaikan, bila kita dah retire umur 60, kalau negara maju, you have to contribute to the society. Bukan belum pergi mesyuarat, setuju. Kat sini peranan statistik ni. Maknanya statistik perlu mengubah corak pemikiran setempat. Apa masalah setempat tu? Sedangkan jangka hayat kita dah sampai dekat 80, 70, sorry kalau ikut angka kita, perempuan 70, dia beza 5, 76. Dia ada beza 5. Lelaki ni pendek sikit dia punya jangka hayat dia. Perempuan 77.8, 75. Dia beza maknanya secara umumnya. Kemudian tuan-tuan tahu tak, kita dah ada jangka hayat daerah mana yang paling panjang. Jadi siapa yang umur panjang, kita ketengahkan, pergilah daerah yang jangka hayatnya panjang. Dulu tak ada maklumat ni. Apa maksudnya tuan-tuan? Bukan kata kita pencipta, kita boleh tentukan siapa orang punya jangka hayat. Tapi kan dalam Islam kata, kalau kita pandai bersilaturahim, berbuat baik, lepas itu berjaga, bersyukur dengan apa yang dikurniakan, Allah akan izinkan lah. So mungkin pergilah tempat yang dosen kata jangka hayat panjang. Lepas itu minta tanya dekat Cik Wan yang jaga data penduduk, dekat mana daerah yang ramai penduduknya umur apa dipanggil 100 tahun lebih tadi? Certain area. Pergilah duduk kat situ. Pasal Nabi dia kata, mana lebih baik orang yang mati syahid dengan orang yang umurnya panjang, lebih banyak ibadatnya. Orang lebih yang banyak ibadatnya, orang umur panjang tu lebih banyak ibadat, lebih tinggi dia punya keutamaan dalam surga lah. Itu betul Prof? Ke tak betul? Tapi boleh cek lah. Ini memang ada sabda Nabi ni. Berbanding dengan mati syahid dengan orang yang berumur panjang tapi banyak amal ibadat. Sama juga berbanding orang yang kaya yang banyak dia punya amal ibadatnya dengan orang yang miskin, lebih baik orang yang kaya kan. Yang baik ni. Macam tak lagi pada topik ke ni? Tak, ini nak bagi sedikit kata ice breaking lah. Supaya kita nak pastikan statistik ni adalah benda yang hidup. Saya memang boleh mengatakan bila kita buat World Statistics 2019 Prof, US Statistics Society dia jumpa saya, dia kata dia dah 100 lebih tahun dia punya persatuan, dia tak pernah nampak. Bila kita anjurkan World Statistics Congress, boleh ada lagu pula. Nanti kita pasang statistik bloom in harmony. Statistik segalanya pasti. Apa maksudnya segalanya pasti? Kan hidup ni uncertainty, probability. Tapi dengan statistik boleh kurangkanlah ketentuan. Kalau you all study dia punya lirik lagu tu, sampai sekarang saya kata siapa boleh hayati lirik lagu tu boleh terkesan juga lah. Kita kata, antara lagu tu ialah kita jangankan lebihkan banyak bercakap, pergi tengok apa masalah, cari penyelesaian, kutip data, buat penyelesaian. Kita lah. Maknanya kita cari permasalahan rakyat ni, jangan lagi hanya mengeluarkan angka-angka peringkat negara saja. Mana kena pergi ke kawasan. Itu sebab sekarang siapa tahu, siapa kat sini YB dah jadi senator kan? Siapa tahu kita dah ada 222 buku untuk setiap parlimen, ada buku dia. Siapa? Tak tahu maknanya kita nak menggalakkan semua orang boleh jadi wakil rakyat. Study buku tu. Nak kawasan mana? Pilih. Ada 222 buku. Kemudian DUN pun ada 600 buku. Duk kawasan tu kita boleh tahu kawasan ni apa dia punya, berapa banyak ATM machine, berapa banyak bank, berapa banyak dobi, berapa banyak ni kan. Sampai satu CM tu tanya saya, Datuk Seri, kalau Datuk Seri boleh tambah sikit dalam buku ni, dalam kawasan DUN ni berapa jalan rosak, berapa tiang lampu boleh. Betul. Saya buat pembentangan dengan DUN ni secara santai. Saya kata kita ni buat macam mana kita kata fighting for budget kan, untuk dalam negeri ataupun macam adik-beradik lah. Kan mak ayah kan, kalau abang long tu dah berjaya, takkan semua abang long nak minta. Bagilah puang acik ke kan. So sama juga bila kita jadi DUN. Jadi dalam buku tu tunjuk kalau DUN ni kindergarten dah berlambak, sekolah bagilah kawasan lain yang tak ni. Maksudnya dulu statistik tu tidak dimunculkan. Mungkin hanya di peringkat negara ataupun daerah saja kan. Selepas ini
mereka boleh duduk tengoklah mana yang kita nampak dah cukup kan. Jadi termasuklah yang tentang jurang gender ni. Jadi jurang gender ni kalau boleh kita nak bawa ke pelbagai domain sampai ke peringkat daerah. So kita tak boleh tengok headline Malaysia saja. So kita kena tengok sampai profession kalau boleh. Profession gender tu macam mana kan. So benda-benda ni is doable. Zaman dulu memang agak sukar sebab storage dan juga kapasiti teknologi memang rendah lah. So sekarang ni saya jangka kita rajin tak rajin lah. Saya cakap dengan tim, kalau rajin bukan kita nak buat rocket science pergi bulan baru kita boleh buat kajian, nak tahu kan benda yang kita buat ni social science. So dengan adanya support storage teknologi ni sebenarnya macam-macam kita boleh buat ya. So kita balik kepada jurang gender, tapi sebenarnya dia punya gist yang saya nak sampaikan ialah data-data yang dikeluarkan oleh DOSEM sebenarnya dah memang sentiasa ada elemen pengukuran mengikut gender lah. Maknanya gaji gender mengikut gender, dia punya kelayakan pendidikan juga ada mengikut gender, dan semua perkara kemiskinan mengikut gender memang ada lah. Jadi kita recast balik, susun balik mengikut domain-domain yang telah pun dipersetujui di peringkat antarabangsa lah. Tetapi kita tidak terikat ya, tidak terikat dengan apa yang dicadangkan tu. Negara sebenarnya dia boleh localizekan lah mereka ni, sebab kita ada agenda-agenda lain kan, agenda Bumi Putra, agenda perbandaran dan sebagainya kan. Jadi kita tak sepertinya terikat lah. Jadi kalau kita lihat dari segi kandungan pembentangan ni ada 4 perkara yang akan saya share ataupun sampaikan. Dan saya mulakan kita dengan melihat kita punya landscape lah, landscape kesesamaan gender. Bagaimana dalam set kita pergi ke slide nombor 4, bagaimana kedudukan kita di peringkat inilah dunia. Jadi kita tahu di peringkat dunia kita lebih kurang sekarang kita ada 8 bilion yang duduk atas muka bumi. Saya dah minta tim kira yang duduk bawah bumi berapa agaknya. Agak-agak Prof tahu berapa bawah bumi? Kalau dengan bawah bumi dalam laut apa? Yang dah tak ada lah, yang tak ada nyawa dah. Lebih tinggi daripada 8 bilion ke? Lebih kan? Kalau dari mula daripada zaman Adam sampai ni yang ada atas bumi ni 8 bilion. Adalah orang kata kita terima hakikat lah. Dulu COVID dulu dihantar oleh Allah, COVID tu antaranya nak kurangkan penduduk kot. Kita tak tahu kan apa yang berlaku kadang-kadang ya. Jadi kita ada lebih kurang 8 bilion lah. Jadi kita boleh nampak situlah dia punya kedudukan. Tapi kajian kita dah tunjuk, tengok ni dari segi kelahiran lelaki dan perempuan memang dah jadi macam bukan sunatullah, dia punya ratio lelaki dan perempuan ni memang mana-mana negara pun memang close lah. Lebih kurang 101 lelaki 100 perempuan, macam itulah. Dia tak akan pergi jauh dia punya beza dia. Jadi punya ni di setengah-setengah tempat tu kalau nisbah yang tinggi tu untuk Qatar dengan UAE tu tahu kan, sebab apa dia punya nisbah gender ni setiap per 100 perempuan lelaki 251 di Qatar. Tahu kan sebab apa kan? Sebab migrasi masuk lah. Itu sebab di Putrajaya misalnya setiap 100 lelaki 100 lebih perempuan, sebab Putrajaya ramai orang perempuan sebab pekerja pekeranian dan sebagainya ramai perempuan kan. Jadi bila kita banding per 100 lah. Bagi setengah-setengah negara memang sebab kemasukan pekerja dari luar negara tu banyaknya lelaki kan. Jadi dia punya ratio ni sebab tu menyebabkan lebih lelaki pada perempuan. Itu yang kadang-kadang ada isu juga kan, bila terlalu ramai lelaki nak pergi dapatkan ratio perempuan tu jadi macam yalah tak balance lah. Itu senario biasanya kawasan-kawasan yang bergantung pada ni. Kemudian penyertaan wanita global dalam isu gender global ni ada dinyatakan di sini lebih kurang 27.2%. Kemudian wanita mempunyai purata kira-kira 20% kurang daripada lelaki lah. Ini dunia punya ni 20% lebih 1/3 wanita pernah mengalami keganasan fizikal ataupun seksual. Itu untuk di peringkat ni Seterusnya kita pergi tengok di slide yang berikutnya. Ini ada paparan senario yang kita telah pun ketengahkan dan kita dapati antaranya bila kita keluarkan adalah isu antara isu jurang gaji. Kita pun ada
ramai wanita cemerlang tapi kita dapati tidak menyumbang misalnya. Itu antara perkara-perkara yang memang mungkin antara perkara yang kita akan bincang lah. Okey, seterusnya ini adalah data-data yang kita keluarkan pada tahun lepas lah. Jadi kita ada 34.1 juta dan daripada 34.1 juta ni 68.2 adalah wanita ya. Jadi Nisbah jantina pula merekodkan angka ratio seperti yang tertera 111 itu kalau penduduk lah. Tetapi kalau warga negara 104. Maknanya setiap 100 wanita warga negara ada 104 lelaki. Tetapi yang pergi jadi 100 perempuan dengan 111 tu bila campur yang bukan warga negara, yang bekerja dan juga yang belajar. Maknanya siapa yang duduk di sini lebih daripada 6 bulan dia anggap penduduk Yang pelancong masuk tu dia tak kira penduduk Tapi kalau dia lebih 6 bulan, sama ada pelajar, expatriate dan sebagainya, dia anggap penduduk Okey, manakala rakyat Malaysia yang duduk luar negara tu, dia rakyat Malaysia. Tapi kalau dia stay longer than 6 bulan, dia jadi penduduk negara yang kita stay lah. Yang anak-anak kita mungkin belajar misalnya kat luar negara tu, dia jadi penduduk negara tu, dia dibanci sebagai penduduk. Jadi dia rakyat, citizen, tapi tak masuk dalam penduduk semasa lah. So bila dia balik esok, baru kita kira. Cuma untuk makluman, tuan-tuan kalau nak tanya saya, tak nak tanya saya ke berapa penduduk Malaysia di luar negara? Dosa tentang mengemas kini maklumat-maklumat ni. Sebab angka ni sebelum-sebelum ni kita bincang, sebenarnya kita tidak ada lagi peraturan seperti Filipina ataupun beberapa negara, rakyat negara dia yang keluar negara bekerja mengikut atas undang-undang negara yang berkenaan tu, dia kena daftar. Sekarang ni berapa ramai di negara A, negara B kan, belum ada angka yang jitu lah. So kami sedang berbincang, sedang membangunkan sistem data migrasi, migrasi keluar dan migrasi masuk, migrasi internasional. Ini satu perkara yang memang diperlukan, dan mungkin sebelum ni mungkin 20-30 tahun lepas kita tidak perlu angka, sebab kita angka yang duduk luar negara mungkin tak ramai kan. Tapi sekarang dah macam biasa kan, duduk di sana sini kan, dah interconnected Okey. Kalau kita lihat antara data ni, apa yang angka yang tuan-tuan berkenan nak tengok nak saya elaborate. Satu yang berkenan saya nak tengah ni, tengok umur pendengar perkahwinan perempuan 27. Itu you all suka ke ataupun kita suka ke tak suka? 27. Kalau orang kesihatan dia kata dia tak suka kan? Anak 1.7 maknanya penduduk kita tak boleh bersemak dan ayah. Maknanya mak ayah dia tak, maknanya on average lah, of course lah, setengah-setengah orang ada anak lebih 4-5 kan. Tapi bila campur-campur, orang yang anak kurang daripada 2 tu lebih ramai, menyebabkan average tu jadi 1.7. Itu maksudnya, bukanlah kata 1.7 satu anak campur 0.7 anak, tak. Pasal bila campurkan semua yang ada anak, ada anak lebih, ada anak kecil, campur-campur, bila campur dia dapat jadi 1.7, kurang daripada 2 tu maknanya menggantikan mak dan ayah lah. Ini overall lah, kita ada mengikut etnik nanti kita tengok kat sini. Okey, sila. Nanti kita boleh slicing yang tu. Bagus. Mana isu kesuburan lelaki dengan wanita. Betul. Ini isu gender ni. Peranan lelaki. Itu sebab kalau boleh cuti lebih tu bukan bagi dekat perempuan je, kena bagi lelaki juga, untuk menimbulkan ketenangan, untuk kesuburan tu naik. Betul. Zaman sekarang elemen emotion, emosi lelaki terganggu ni pun kena diteliti. Kita ada kajian dengan JPA, kajian psikologi. Sebab pattern negara maju, managing the psychology is very important. Is satu benda yang kita kena perhatikan. Di peringkat perkhidmatan awam pun perkara ini memang kami bersama dengan berbagai agensi untuk melaksanakan lah perkara ni. Jadi understood lah, bila kita dah pergi perkahwinan pendengar 27, maka the prime kelahiran punya time tu dah terlepas lah. Itu yang antara. Ini tak boleh dielakkan, sebab inilah benda yang kita kena bayar.
moden, mengejar pendidikan. Satu lagi hebat lagi, satu perkara yang memang tak boleh kita elakkan, financial freedom. Financial freedom di kalangan kita semua, lelaki perempuan kan. Ada pula orang baru ni AI punya isteri. Sampai saya ini kena tanya mufti boleh ke tak boleh ni. Ada orang buat kan, dia dah create dah, boleh hari ni boleh ubah isteri pakai baju apa, baju apa. Itulah zaman AI sekarang ni. Memang yang mana yang real tak real dah makin nipis dia punya ni. Okey, jangka hayat kita 77 lah. Ini 77 ni satu perkara yang bila kita masuk kerja dulu kan, tahun 90, kita tengok umur orang 40 tahun tu otai sungguh lah. Sekarang kita tengok orang umur 60, 70 ligat lagi. Tak nampak apa-apa macam umur sekarang ni macam just a numbers lah. Satu kronologi, satu biological. Tak apa, nak umur muda kerja kat jawatan perangkaan. Sebab otak dia kena sentiasa berjalan. Kita ambil kata-kata Tom M lah. One, you punya otak masa tu sentiasa berjalan, aktif. Kalau dia yang bila cepat tua ni YB, dia bersara, lepas tu dia pakai kain gombang je. Dia tak tahu hari. Itu dia cepat. Tak aktif. Tapi yang satu yang kita salute kan, selalu yang siapa yang biasa orang dah bersaya, dia punya baju dia punya striker lain macam tu siapa? Bekas-bekas tentera. Dia mesti maintain cuma itulah, orang-orang veteran ni kena maintain lah kot. Stylo macam, walaupun tak pakai blazer lagi kan. Pemikiran tu kadang-kadang kena TikTok balik jugalah. Tadi sempat bincang dengan YB Senator macam mana kita nak contribute kepada negara yang kita ramai. Kita punya top gun yang dah retire ni kan, yang dia punya brain dah menghadiri pelbagai arena dunia kan, mesyuarat dan sebagainya kan. Kadang-kadang dia pergi kepada area yang kadang-kadang bukan bidang. Kadang-kadang dia orang-orang yang macam prof, takkan nak pergi buat pertanian. Orang ahli statistik kan rugi negara. Maknanya orang yang bidang tu dia kena pergi kekalkan kepakaran tu, dan dia menjadi think tank kepada sesuatu domain tu lah. So benda-benda ni boleh dibuat lah. Seterusnya ini adalah kita lihat ini next, ini kita buat analisis geospatial lah. Dalam kaedah statistik, untuk memudahkan orang membaca data, kita boleh tengok sistem menggunakan sistem color lah. So kita boleh nampak situ ya. Kalau pada sini pada tahun 70 terdapat 26 daerah pentadbiran merekodkan bilangan perempuan melebihi lelaki. Tetapi pada 2024 yang sebelah dia, 9 daerah pentadbiran bilangan perempuan melebihi lelaki. So kita boleh nampak dia punya pattern. Ini yang saya nyatakan tadi, instead of tengok negara negeri, kalau boleh tengok daerah lah. So kalau boleh daerah-daerah yang tak seimbang tu pergilah duduk seimbangkan balik. Tapi ini kita letak penduduk ni, kalau boleh kita tengok warga negara lah. Seterusnya slide nombor 8. Dikatati di paparan ni nisbah jenjang mengikut daerah bagi Sabah dan Sarawak dan Labuan ni untuk lebih clear kan. Jadi pada tahun 70 terdapat 10 daerah pentadbiran menunjukkan bilangan perempuan melebihi lelaki. Tetapi pada 2024 5 daerah seperti yang dipaparkan ni lah, iaitu Samarahan, Song, Seratok, Julau dan Maradong. Ada orang Sabah Sarawak sini? Tak ada. Ada yang tak pernah sampai. Ada outmigration dan aktiviti ekonomi. Contoh kan, kenapa kita boleh buka UUM dekat Sintok tu kan. Tujuan ni nak mengelakkan jadi itu kawasan komunis kan. Kita buka aktiviti je. Tapi sebenarnya approach yang dilaksanakan oleh kita sekarang ni, mengembangkan aktiviti sekolah SBP, MRSM bertaburan di setiap daerah tu penting. Kita buat kajian dia pernah sekali. Mula-mula average gaji di Perlis rendah tau. Tetapi bila buka Universiti Malaysia Perlis, beberapa universiti kat Perlis kan, UiTM, average gaji naik. Dia bukan saja gaji pensara, tetapi spill over bila ada volume, ada kuantiti yang banyak kepada F&B
menyebabkan demand, dia create demand. Itu sebab membawa aktiviti itu ke kawasan-kawasan yang agak tidak ke depan tu penting. Dalam ekonomi, kalau tuan-tuan baca, dipanggil ekonomi agglomerism kan. Maknanya ekonomi akan berada di situ bila banyak benda-benda yang menyokong lah untuk aktiviti macam tu. Sekarang ni sebenarnya Lembah Kelang ini menjadi tempat ni sebab semua perkara, kalau nak buka satu entiti perniagaan, lawyer ada, accountant ada kat situ, kat insurans ada kan. Kalau pergi setengah-setengah negeri yang nak fasilitasi benda tu mungkin tak ada. Itu sebab ni. Tapi insya-Allah lah dengan apa yang sedang dilaksanakan, infra yang sedang dibangunkan, saya yakin akan berlaku convergence. Isunya sekarang, kenapa tuan-tuan lihat negara maju macam US, macam Jepun, kalau dia punya ekonomi growth 1-2% tu dia very happy dah. Kenapa tuan-tuan? Sebab negara mereka dah matured punya ekonomi. Dia tak ada lagi di sana sini perlukan jalan raya apa kan. Semuanya, semua negara dah develop. Jadi pertumbuhan dia kalau dah lebih pada kadar pertumbuhan penduduk dah bagus. Dia punya rule of thumb, kalau growth ekonomi lebih tinggi sedikit pertumbuhan penduduk dah bagus. Tapi yang berbahaya, pertumbuhan penduduk dengan GDP lebih rendah pada pertumbuhan penduduk. Maknanya well-being jatuh lah. Kalau tengok nominal lah misalnya. Jadi kalau misalnya kita boleh bertumbuh sekarang ni, kita belum sampai matured kan, tapi pertumbuhan ekonomi agak tidak macam dulu 8%. Dalam 5% tu memang dianggap masih above average lah. Yang kita kalau pertumbuhan 5-6 sekarang ni, 4 lebih tu consider satu pertumbuhan yang very good for kita punya level sekarang lah. Okay. Seterusnya kita lihat kepada evolusi yang kita lihat. Ini just untuk makluman, slide nombor 10 maknanya dalam penyusunan ni telah pun kita buat seawal tahun 2013. Seterusnya kita akan pergi menyelurusi sedikit tentang jadual-jadual yang kita ada, iaitu kita akan lihat jadual indikator dan juga jurang gender. Jadi kita ada edarkan penerbitan dan juga edaran yang boleh kita teliti lah. Dari segi data yang kita ada kan, kalau kita lihat di slide 12 ni, kita dah ada banyak. Siapa ada download Dorsum mobile application? Siapa yang tak download, you all tak dapat nikmat dunia. Orang benda dah bagi ujung jari, nikmat dunia, silap kena soal jawab dengan mungkar dan nakir. Kenapa tak ambil maklum tentang statistik negara? Kita orang yang cendia kawan. Oh, dia kata saya tak perlu ambil tahu. Boleh ke jawab dengan mereka macam tu? Maksud saya, masing-masing ada media sosial kan? Menjadi tanggungjawab menceritakan kepada orang ramai tentang fakta, berkata benar dengan angka-angka kan. Jadi sebenarnya bila kita tak ambil, kita ada masa, tapi ada buat masa yang lebih untuk benda lain. Tapi benda yang kita boleh bantu yang simple ni, tuan-tuan boleh buat, maknanya ambil data-data ni, storykan sikit-sikit kan, membantu tau. Maknanya banyak orang yang berkeupayaan boleh membantu negara ni stay on the side ni. Maksudnya dia tak gunakan maklumat yang begitu banyak. Contoh kan, masing-masing ada daerah kan. Siapa tak ada daerah? Pernah tak bincang dengan suami isteri, daerah kau ni macam teruk sangat, daerah aku okey. Tak ada. Saya mendambahkan bila kita dah keluarkan data daerah, masa memandu kereta, cakap di tempat minum pun dia bincang antara dia, kenapa daerah teruk sangat, dia punya pengangguran, sembang-sembang teasing, apa itu, mana perbincangan ke arah berbentuk yang macam tu. Saya pernah ada ni di mana pemandu teksi dia, kita berhenti je, pergi je mandu teksi, dia punya cerita data negaranya, Allahu Akbar. Tapi kalau kita pergi tanya, kita punya tak tentu lagi. Maknanya setengah-setengah orang maju, dia memang di-equipkan dengan maklumat ni. Dia cerita tentang tentang fakta-fakta negara kita. Tetapi di kalangan tuan-tuan, bolehlah cerita fakta-fakta negara ni dalam tuan-tuan punya medsos. Siapa ada buat? Angkat tangan. Siapa bercadang nak buat lepas minta tolong lah. Maknanya angka-angka ni dia akan mencetuskan pola pemikiran kan. Itu yang saya boleh nyatakan. So kita boleh tengok baru ni kita dah dapat anugerah kan, anugerah recognition nombor 1 tu. Bukan nombor 1 Asia Tenggara, nombor 1 di dunia dalam ketelusan.
ketelusan dan juga accessible kepada data resmi negara. So kita daripada tangga 67 naik ke 61 daripada 198 negara. Tak tepuk pun. Tak, pasal tuan-tuan tak tahu the behind that number ni kan. Dia tak ada macam menang sekolah rumah sukan kan. Kalau orang yang tak tahu lah. Tapi kalau orang yang tahu betapa, siapa pernah buka open dosum? Masya Allah, tak pernah buka. Open dosum tak pernah buka. Masya Allah, rugi nikmat. Tuan-tuan hilang sebahagian dari nikmat dunia. Di open dosum tu adalah gerbang fakta ilmu. Dan dia kalau buka, dia tak ada lagging. Dia memang sentiasa ada. Nak tengok waktu malam daerah ni terang ke tak terang, tahu tak dalam tu ada? Compare roti canai di satu kawasan dengan satu kawasan ada. Tak tahu Allahu Akbar. Semua ada dalam tu. Kelahiran, kematian, daerah mana paling banyak perceraian, daerah mana banyak perkahwinan, berapa banyak wanita di satu kawasan, umur prime age, boleh tengok kat situ. Di mana itu kata hilang nikmat dunia tu? Bila tak buka open dosum. Nikmat ilmu. Tolong buka tolong guna open dosum memang dia very inilah memang dunia menilai dia memang very reliable. Maknanya dia tak ada lagging, accessible, dan dia machine readable kan. Academician suka data terus ambil terus run dia punya analisis kan. Dalam tu dah ada, kita bagi dia punya skrip lah, boleh run data menggunakan skrip yang kita bagi, kita share dia punya skrip so boleh guna data tu. Nanti tuan-tuan tulislah sikit open dosum ni macam mana Okey, kemudian balik pada yang slide yang berikutnya. Saya campur-campur kan, bukan nak bincang domain wanita aja termasuk benda lain ini yang kita ada kita ada 11 domain lah. Tetapi angka-angka berkaitan dengan gender ni lebih pada inilah. Tetapi kita kumpulkan, combinekan kepada 11, dan di dalam tu ada 129 indikator lah. So kita ada struktur ekonomi, pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan, kehidupan awam, hak asasi, perlindungan sosial, pengurangan risiko bencana, keamanan, pelarian, persekitaran dan juga migrasi. Seterusnya, ini bila kita lancarkan, kita memulai 2017 ini just flashback Seterusnya di slide yang 15, sebenarnya peringkat dunia dia ada diterbitkan oleh satu entiti yang dipanggil WEF World Economic Forum, menerbitkan Global Gender Gap Report lah. Jadi kita lihat dalam overallnya angka yang dinyatakan adalah lebih kurang 0.85, iaitu 68%. Yang maksudnya berlaku ketidaksesamaan di situlah, ada lebih kurang 100 tolak 68 lah. 32 itu dia punya jurang Okey, sebanyak 104 negara telah diputilah dalam laporan itu, dan kalau dilihat saya ada perbandingan rekod yang dinyatakan oleh WWF tu, kita kedudukan 114. Tetapi kita tak bersetuju dengan cara pengiraan mereka. Kita kira sendirilah skor tu Okey. Nanti kita maklumkan bagaimana kita menyusun menggunakan cara pengiraan kita menggunakan framework yang mereka gunalah. Okey, seterusnya, sebab bila dilakukan oleh satu entiti tanpa kita semak, kadang-kadang dia ada tendensi untuk just pro rata kadang-kadang. Tu kita kena buat sendirilah. Kalau negara yang memang tak ada kekuatan sistem statistik, dia terima je lah kan. Bahkan pernah kadang-kadang angka penduduk dia orang estimate lari jauh daripada angka yang sebenar kan. So kita kena right kepada mereka lah. Tapi sebenarnya agensi dunia ni kadang-kadang bila kita right, dia nak ubah tu dia tak boleh ubah serta-merta. Kadang-kadang dia kata next round, dia kata next round kadang 2 tahun lagi kan. Orang duk hantar kat dosa kita pergi tengok angka you berbeza dengan angka dia. Kadang-kadang setengah-setengah tu ni tu sebab di peringkat dosa kita ada subject matter yang berkaitan, kena sentiasa tengok data-data yang dalam platform-platform yang terbangsa lah, supaya tidak berlaku differences ataupun confusing Okey, kemudian next ini 2023 yang kita dapati dalam indeks jurang ni kita ada 0705 menurun sedikit lah berbanding 2002 Untuk ekonomi kita ada 0698. Pendidikan alhamdulillah memang dah lebih lah
1071, kesihatan 0956, penguasaan politik yang memang rendah 0096. Ini penguasaan politik di luar rumah tahu. Tapi kalau penguasaan politik dalam rumah lebih kot. Satu lebih kan. Dalam dosum dia ada kod ni Ustaz. Kod 0102. 01 ketua isi rumah. Kod 2 ahli isi rumah lah. Kalau penguasaan politik wanita tu lebih tinggi, dia jadi 01 lah. dia ada sistem kod ya. Okay, next. Ini dia punya siri masa lah. Jadi kita boleh lihat dekat situ. Kalau kita banding siri masa yang ada seperti yang dipamerkan daripada 2017 kan. Jadi kita punya dia punya skor tu dalam kiwangan plus minus 70. Maknanya ada lebih kurang 30% lah dia punya jurang dari segi ni overall lah. Tetapi kalau tengok pendidikan tadi consistently daripada 2017 1049, 1055, 1054 sampai 10 jatuh. Saya rasa ini memang tak boleh dinafikan lah. Dari segi pendidikan wanita atau perempuan lebih ke depan berbanding lelaki. Kemudian dari segi kesihatan dalam 096 hingga 0956 lah. Yang politik lah daripada data ni daripada 17 dia tak sampai pun 10%. Yang paling tinggi 6% ataupun sekarang 9% lah. Itu dia punya ni. Okey, next. Ini dia punya perincian. Cuma saya nak tunjuk kat sini yang menarik tapi kecil sikit je tentang kadar penyertaan tenaga buruh. Dalam framework sasaran yang ditetapkan oleh kerajaan, kita menyasarkan penyertaan wanita lebih kurang 60% kan. Sekarang masih lagi 56. Tapi saya bagi tahu dekat tim untuk kita memahami benda ni, kita kena ketengahkan yang ni kan. Sebenarnya kalau kita lihat ikut kohort umur, sebenarnya kalau ikut kohort umur yang ni kan, umur yang berapa tu 25 dengan ni, dia punya penyertaan wanita dah tinggi sebenarnya. Tetapi konsep kita keseluruhan yang 56 tu 15 tahun hingga 64. Yang menyebabkan turun ni kat bawah ni lah. Berapa ramai yang kebanyakan kita nampak akan bekerja lebih daripada 60 perempuan? Tak ada kan. Tapi lelaki masih ramai. Jadi bila yang bawah yang umur lanjut tu kurang, bila jadikan overall itu sebab kadar penyertaan wanita tu jadi rendah tu. Tapi memang kita bercakap dengan banyak orang proporsional pun biasanya yang akan stay longer dalam workforce ni lelaki lah. Biasa bila anak-anak dah settle, biasanya wanita yang berkejaya ni dia akan withdraw awal daripada pasaran buruh. Tapi kita boleh bincang lah bagaimana nak memahami dan juga apakah intervention yang boleh dicadangkan untuk kita ketengahkan lah. Okey. Tapi kalau tengok dia bilangan penjawat awam tu yang ni kan, antara ni perempuan dah lebih tinggi lah di sektor awam 735 lah. Maknanya perempuan lebih tinggi pada lelaki penjawat awam. Okey. Ya ya. Adakah informal keterlibatan wanita dalam informal sektor, contohnya Ya. ekonomi ini menyebabkan perangkaan jadi rendah? Okey. Walaupun sebenarnya bekerja. Ya ya. Ya. Jadi untuk makluman, semua wanita yang bekerja luar daripada rumah, sama ada formal tak formal, itu kita ambil kira jika mereka menyatakan mereka bekerja lah. Tapi kalau mereka bekerja sebagai housewife, taken care dia punya anak, itu tak termasuk dalam definisi bekerja lah. Sebab kita tak boleh nilaikan nilai kasih sayang. Itu sebab kita setuju dalam sistem nasional, kalau nak kira GDP, berapa nilai housewife punya contribution, kita bersetuju tak boleh dinilaikan dan tak dimasukkan lah. Ramai orang tak setuju lah. Sampai saya bila tanya hari ni tak pergi kerja lah, sampai bila kita tanya kerja, saya duduk rumah kerja apa? Kita tanya tu marah, sensitif lah. Sebenarnya dipersetujui bila kita nak nilaikan tu tak ada nilai, kita tak nak dia jeopardize nilai GDP ataupun nilai anggaran indikator ekonomi tu. Jadi yang bekerja sebagai housewife sepenuh masa tu tidak dikira. Manakala kalau dia bekerja secara informal, jaga anak orang lain, kemudian dia juga mengambil upah bekerja di rumah, yang itu kita ambil kira. Tapi masa kita buat temuruga tu ada juga elemen kemungkinan
mereka tidak menyampaikan secara jitu lah jawapan. Bila kita buat kajian, kita memang tanya, kita buat probing lah, ada tak jual atas talian, ada tak bila balik kampung bawa kain batik banyak-banyak jual ke kan. Tapi kalau misalnya dia buat benda-benda tu bukan untuk tujuan pendapatan, cuma sekali-sekala tu tak ambil kira lah. Ini yang kita nampati dia melakukan untuk sumber pendapatan tambahan secara berterusan dan dia ni kita ambil kira. Bahkan kalau dia ambil cuti kan di satu masa tapi dia masih ada ikatan, itu pun kita masih bekerja. So kita tak anggap dia luar pada pekerjaan. Tapi kita ambil maklum perkara ini pun sentiasa kita bincang dengan tim untuk kita buat lebih probing lah. Sebab banyak sekarang di kalangan yang berpendidikan, mereka tak pergi keluar rumah. Dia cari earning pendapatan melalui aktiviti e-commerce lah. Memang tujuan e-commerce pun tujuan memberi peluang ekonomi kan. Bila kita ada connectivity yang bagus, kita bagi economy opportunity. Jadi tak semesti you duduk di bandar sebagainya, tetapi kalau boleh menghasilkan sesuatu produk itu kompetitif dan juga menarik, you can dapat punca kehidupan lah. Itu kelebihan kewujudan infra connectivity yang baik selain pada untuk mendapatkan maklumat lah. Seterusnya dari segi peluang ekonomi, ini 698 lah. Cuma di peringkat negara kita sebenarnya, kalau kita lihat dari segi berapa jumlah syarikat yang dimiliki oleh wanita kan, baru ini kita ada keluarkan lebih kurang 200,000 lebih pertubuhan perniagaan milik wanita. Jadi secara umumnya kita boleh nampak lah sebenarnya accessibility dan peluang untuk terlibat tu tidak ada kekangan, tetapi kekuatan lah, kekuatan untuk wanita itu stay dalam inilah. Jadi ini antara angka-angka yang kita boleh nampak di situ ya. So kalau lihat dari segi slide nombor 19 tadi, dari segi gaji upah kan, jadi misalnya wanita gaji lebih kurang 3,100, lelaki 3,532. Jadi sebenarnya tidaklah begitu tinggi. Sebenarnya ini juga ada elemen kita tak normalize kan, sebab kita ambil gaji overall kan. Bila mana orang lelaki dia lebih panjang servis dia dalam perkhidmatan, overall gaji dia tinggi lah. Manakala perempuan mungkin dia umur 60 ataupun bawah tu dah bersara kan. Jadi average gaji dia kalau dibandingkan dengan lelaki, automatik lelaki ni. Tapi kalau kita banding sesama kita kan, entry point kan, dia akan sama. Dia tak ada jurang. Tetapi kemungkinan yang kita nak perhatikan, berapa ramai golongan wanita memegang gaji-gaji yang berskala tinggi berbanding lelaki misalnya. Adakah jurang begitu jauh lah? Bila kita dapati bila jurang tu tak jauh, bermaknanya peluang terbuka lah. Itu sebab kita dah ada pilot wanita kan, yang jet pejuang wanita pun dah ada kan. So maknanya dah terbukti lah ada keupayaan untuk wanita memasuki bidang-bidang tu lah. Seterusnya ini kalau kita lihat dari segi tadilah mengikut setengah-setengah ni, masuk contoh sebelah kiri tu kan, 1/4 daripada jumlah penggubah undang-undang pegawai kanan dan pengguna wanita, dia punya ni lebih kurang 25%. Maknanya 1/4 berbanding ni. Kemudian kalau di aspek wanita dalam profesion dan pekerja teknikal, 40%. Nisbahnya 0.671. Yang belah kiri tadi, yang perundangan tu lebih kurang 0.34. Kemudian ni paparan ni kan, kita boleh nampak kita dapati perempuan, wanita lebih tertumpu kepada pekerja sokongan, perkarnian, perkhidmatan dan jualan dan proporsional. Itu yang ditunjukkan oleh data ni lah. Seterusnya, ya. Ya. Ada, maksudnya doable, kita boleh kumpulkan. Itu sebab saya rasa hasil perbincangan ini, saya pun dah cakap dengan tim, kita kena more go on more tadilah, berapa profesor perempuan, berapa VC perempuan. Walaupun data tu ada, tak ada, dia sebenarnya data tu dia ada di semua rata-rata. So dia kena ada willpower untuk
absorb data-data. Itu sebab saya kata benda ni bukan kita nak buat rocket science. It's social science. So data-data ni boleh je kita ni kumpul, develop framework, more slicing lah. Mengikut ni berapa guru besar pengetua perempuan, berapa guru disiplin perempuan. Kenapa saya cakap berapa guru disiplin ni? Doa senyap je. Tak faham macam mana nak mendidik anak-anak guru nak cari guru disiplin lelaki pun payah. Kan? Saya ingat dulu masa sekolah kan. Bila guru disiplin lelaki tu lalu je pun kita dah tahu. Dia punya lain macam takut dengan guru disiplin lelaki kan. Tapi kita tak nafikan guru disiplin perempuan pun boleh tahan juga kan. Tapi kerja guru disiplin ni selalunya lelaki lah kan. Itu. Influencer tu dia masuk dalam bidang dia masing-masing. Kalau misalnya dia seorang penyanyi, dia profesional penyanyi lah. Kalau dia seorang, kalau pendakwah, ustaz semuanya dalam ada sosial agama lah. Tapi cuma satu lah, kadang-kadang influencer ni dia telah nak kata cacar marba tak tahulah. Saya dah cakap dengan Profesor YB Senator tadi. Sekarang ni because of influencer ni dia banyak follower, sampai dulu ada artis-artis tua, artis-artis yang berumur pun jumpa saya kami nak tentang bincang aktiviti seni kan, Datuk Seri. Kami ni bila nak berlakon pun yang buat filem pun tengok berapa follower. Jadi dia dah berumur, mana ada follower. Jadi dia kata pembuat filem ni nak cari pelakon, dia cari siapa pelakon yang follower yang banyak. Jadi orang yang tak ada follower, dia tak pandai buat konten. Itu satu Satu yang lagi yang kita risau ni, influencer ni telah ambil bisnes-bisnes yang orang mungkin dia sewa tempat, ada kedai, buat SME, buat butik semua kan. Tapi influencer ni dia ada profession seni, dia pun jual. Itu sebab di setengah negara tu dia tak galakkan TikTok ni. Jadi dengan adanya TikTok ni menyebabkan pressure kepada setengah-setengah small holder ni. Sebab mereka cuba juga jual dekat TikTok, tapi mereka tak ada follower, tak ada content. Jadi dia orang-orang yang ada follower ni, dia dah ada profession, dia dah buat show, dia pun dah dapat hebat dia punya amount kan. Lepas tu jual lagi produk kan. So menyebabkan itulah disparity. Ini pun perkara-perkara yang kita kena macam mana ekonomi equilibrium sosial tu terjejas, terkesan oleh senior semasa. So how to manage lah. Saya bagi tahu dekat YB Senator, kita setuju memang ada pertentangan antara pengguna, konsumer dengan kita bertanggungjawab sebagai pentadbir ataupun pemerintah kerajaan. Apa dia pertentangan? Kalau konsumer semua nak murah, tapi kerajaan, apa tanggungjawab kerajaan? Kena wujudkan peluang pekerjaan, wujudkan industri kan. Tapi kalau kita layan konsumer semua nak murah, barang masuk, industri tak bangun. Saya pergi Laos baru ni, ada persidangan ASEAN untuk statistik kan. Dia kata nak bangunkan sendiri sebab barang daripada China terlalu murah. Dengan adanya connectivity train tu kan, tak boleh nak compete lah. Itu dia punya. Jadi menjadi satu kekangan. Jadi itu sebab barrier tu menguruskan pembangunan sektor-sektor yang kita nak wujudkan ni sumber kepada pekerjaan dan juga ni pentinglah. Jadi tak semua kena ada equilibrium lah. Maknanya beside kita sebagai pengguna nak semuanya murah, kita kena aware perlu kita bangunkan industri yang mana industri itu akan balik wujudkan peluang pekerjaan lah. So itu ada perkara-perkara yang kita lihatlah dasar-dasar semasa sekarang yang menekankan antaranya ialah pengukuhan yang dipanggil high value high growth tu, yang mana industri-industri yang menghasilkan value creation yang tinggi Okey. Dia sebenarnya jualannya atas talian tu yang murah tu sebab produk-produk tu dikeluarkan dalam mass production yang average cost tu terlalu murah, yang harga tak masuk akal. Dan kena pula yang menjual tu dari rumah yang bukan daripada kedai, ia tak ada overhead cost.
Tak ada sewa, tak ada apa kan. Dia duduk dalam bilik, suami isteri jual 7, jual perfume 2 je 3 jam, dia panggil happy hours. Tapi dia import daripada luar, pakai dipanggil personal belonging, tak bayar tax ke tidak? Ugi. Kemudian yang untuk negara pengeluar, dia buat TikTok, dia punya itu dia riding on TikTok pula, dia keluar kat betul. Hebat memang betul. Okey. Ya. Oh. Oh, okey. Saya rasa benda tu sepatutnya tak boleh berlaku. Sebab ni kita ada agensi Jabatan Tenaga Rakyat sebagainya. Masih ada ya? Oh. Tapi mungkin dia punya spek kerja tu kot. Tak tahulah. Maknanya kadang-kadang yang lelaki tu dia multi work lah mungkin. Mungkin kalau dia, tapi kalau beza pun mungkin tidaklah berbezaan 1% kot. Mungkin beza 10%, 20% sebab dia tambah spek kerja yang lelaki tu. Tapi yang tu mungkin lebih kepada mungkin non-professional kot. Kemungkinan lah. Tapi saya tak ada angka tu. Tapi saya yakin benda tu tak dibenarkan lah sebenarnya. Tapi ada kemungkinan berlaku sebab kadang-kadang sekarang ni dia multitasking. Jadi dia bagi kelebihan juga kepada mungkin lelaki tu sebab ekspektasi kepada dia. Kemungkinan. Tapi kalau nak teliti benda ni belum lagi ada maklumat yang mungkin memerlukan kita looking on. Tapi benda ni saya boleh bincang dengan pihak yang berkaitan lah. Saya yakin benda ni tak dibenarkan, dia tak boleh. Kalau job yang sama dia tak boleh diskriminasi. Yang boleh diskriminasi harga. Tak ada maklumat. Yang diskriminasi harga tu bagus kan? Siapa tak setuju diskriminasi harga? Bagus kan? Orang tua dapat harga special. Bagus kan? Harga golden age ada kan? Bagus kan? Siapa ada kepayahan duduk business class, first class. Itu kata diskriminasi harga tu. Diskriminasi harga tu menyebabkan orang yang tak ada kepayahan tu bayar ekonomi pun sebenarnya kalau tak ada business class tu mungkin bayar ekonomi pun lebih mahal. Itu yang Allah sunatullah Allah bagikan, kita smart kan. Siapa yang mampu bayar lebih. Dia boleh bantu ni. Janganlah duit berkoyak takkan masuk tabung RM1 je kan, macam tu lah. Mana dia kena selarikan dengan keupayaan tu kan. Season ada saya kata kalau nak elakkan traffic jam senang je. Cuba kata diskaun siapa yang cross palang tol tu sebelum pukul 5 diskaun RM1. Ramai orang bangun awal. Semata-mata itu dipanggil diskriminasi harga berpaksi pada masa. So banyak kaedah-kaedah bagaimana kaedah diskriminasi ini sebenarnya boleh membantu sistem ataupun mengurangkan ni kan. Ada di China tu dia diskriminasikan plat nombor kereta ni boleh keluar hari ni. Plat nombor yang ganjil depan dia keluar hari lain nak kurangkan trafik kan. Lepas beli 2 kereta. Ada kita kaedah diskriminasi. Indonesia. Ada ikut hari pelit ganjil pelit ni. Betul kan? Ubah tu kan terpaksa 2 kereta. Terpaksa 2 kereta kan. Tapi berjayalah kurangkan sikit kan. Maknanya tak boleh keluar dua-dua kereta dalam satu masa kan. Ada ni. Kita dah habis dah. Kosong. Okey ni slide berapa? Nombor 20. Seterusnya ini adalah sedikit ni lah over period of time daripada 2015 hingga 2022 mungkin saya just ni lah tayangkan secara sepintas lalu. Ini yang terkini yang kita buat banci baru ni, jumlah pertubuhan milik wanita kan 219,115 Cuma kalau nak tanya setengah-setengah ni kan, berapa sesen minyak dimiliki oleh wanita? Nak tahu? Macam tu yang you nak tahu kan? Kan? Berapa company ni dimiliki wanita? Nak spesifik kan? Itu yang kami tengah drill lagi, data-data yang agak lebih granular. Benda-benda macam tu yang dia punya impact foto lebih kan. Itu yang kalau number setakat 209 ni dia tak ada apa-apa makna kan. Berapa firma guaman milik wanita? Tuan-tuan nak tahu kan? Semua orang nak tahu, tapi nak kerja nak dapatkan data tu lah.
kami akan usahakan. Yang berjaya. Okey. Itu kita bincang berapa persen wanita membayar cukai lebih 1 juta setahun. Oh, kan wah gitu. Oh, kalau ditakdirkan angka menunjukkan wanita lebih bayar lebih banyak, pukul canang lah. Wanita tak, maksudnya kita bagi war-war kan. Wanita menyumbang besar kepada negara. Benda tu ada di sana sini lah. Maksudnya bila kita bermain dengan angka tu boleh didirau lah, sama ada nak make it available ataupun nak dikompute ataupun tidak lah. Tapi zaman sekarang mana boleh, semua benda boleh buat kan. Sebab social science. Kita boleh, at least kita boleh buat modeling, calculation kan. Okay, next. Kalau mall pasaraya kat Malaysia ada yang dimiliki oleh wanita? Ada? Tak ada. Tapi kalau yang syarikat tu kita tengok shareholder lah. Maknanya kalau shareholder tu lebih daripada 51 tu adalah milik wanita, kita anggap that kepunyaan milik wanita macam tu ya. Ni yang ni indeks ni ya. Ni boleh tengok kita punya. Kalau tengok siswaza tu kita tengok memang kita tahulah Kalau tengok yang berbaris waktu combo tu biasanya perempuan lah yang dapat anugerah dekan. Banyak dengan perempuan lah. Okay. Alright. Next. Yang ni tentang kesihatan. Nanti tuan-tuan boleh tengok ini kesihatan dengan kehidupan lah. Jangka hayat lah. Jadi kalau lahir sebenarnya setiap 1000 bayi lelaki, perempuan 931 tau. Ramai orang tanya kalau ikut lahir banyak lelaki pada perempuan sikit kan. Tapi mana pergi lelaki ni? Tuan-tuan tahu kat mana pergi? Kat mana? Tak. Yang banyak meninggal kat jalan raya tu siapa? Kemalangan yang tertinggi motosikal. Itu pun perkara yang kita katalah macam isu kesihatan kan. Orang kata tekanan kepada kesihatan negara. Tapi kita tengok apa isu dia. Kalau kita tengok antaranya adalah wad kecemasan. Jadi wad kecemasan tu banyakkan kemalangan. So adakah kita nak besarkan wad kecemasan ke nak selesaikan behavior pemanduan? Itu statistik kena main peranan tu. The root of causes tu kena di-identify. Jangan benda multicularity punca tu bercampur-campur, kita kena decompose lah. Ini yang kena main peranan macam Profesor Azami ni. Semua kata you ada 10 faktor yang pertama tu macam mana dia punya coefficient. Kita turah tu cincin. Dan kalau boleh kita buat bukan peringkat negara saja, buat peringkat negeri, peringkat daerah. Daerah dia macam ni senario. Daerah ni satu daerah mana kita kena treat daerah tu macam mana nilai sebuah negara tau. Bau seronok sikit. Maknanya go for the district punya label. Mana setempat lah. Kita boleh profile daerah dah makin banyak boleh guna lah. Okay, next. Ini yang politik So dalam ni ada cadang nak masuk bertanding. Kata nak memperjuangkan gender. Kalau nak tingkatkan ni macam ni lah. Berapa ramai ketua kampung, dia jangan terus pergi dun dengan parlimen. Ketua kampung perempuan, pengurusi gerakan belia perempuan, macam itulah. Maknanya kepimpinan di peringkat setempat kan. Pengulu perempuan kita boleh kumpul Sekarang tak adalah data tu, tapi boleh kumpul lah sebenarnya. Berapa orang pengulu perempuan, berapa pegawai daerah perempuan. Ada maklumat. Agak-agak maklumat tu impossible untuk dibuat ke possible? Possible kan. Benda tu takkanlah kita tak tahu daerah ni siapa kan. Cuma kita kena saring lah, ambil kumpulkan sekali kan. Okey. Ketua polis daerah perempuan ada? Berapa? Ada kan? Tapi tengok adakah makin meningkat ke, ataupun nak bagi satu kota, berapakah cadangan daripada pihak memperkasa wanita ni, keperluan bilangan tu kan. Benda-benda ni mungkin boleh ni. Okey, next. Ini mengikut negeri next. Di set nombor 25 kita boleh tengok Jadi kalau kita lihat kat situ, kalau misalnya penguasaan dari segi politik tu, negeri yang agak tinggi ni KL lah 0.36. Kemudian Labuan dan Putrajaya. Negeri yang paling rendah negeri mana? Pahang. Kelantan 0.048. Terengganu 008. Ni ada
ada peluang lah nak bagi tahu kat Terengganu. Kena ramaikan wakil rakyat perempuan. Ni kena bentang, hari ni kena share kat media sosial lah. Hari ni telah dibentangkan kedudukan ni dekat you punya media sosial. Ternampak Terengganu agak kosong, wanita pun. Ini maksud saya, ini peranan civil society tau. Civil society ni bukan kata pressure group tau. Dalam negara maju, civil society tu mengambil cakna participation dalam polisi awam. Jadi menjadi tanggungjawab jabatan perangkaan. Saya cakap dengan tim, kalau nak bina negara, inilah tanggungjawab jabatan perangkaan. Tuan-tuan dengar tak satu hadis? Antara yang dapat naungan Allah di akhirat esok adalah pemimpin yang adil. Ada kan? Nak adil tu macam mana? Kena ada data. Takkan tiba-tiba saya pemimpin yang adil mana? Kalau tak ada data, macam mana tahu dekat mana kawasan yang paling bantu? Macam mana depression daripada gaji? Macam tadi macam mana penyertaan wanita macam ni kan? So zaman dulu Khalifah dia malam-malam pikul gandum pergi rumah ke rumah cari orang miskin kan. Takkan nak suruh menteri nak cari buat macam dulu. Kan sekarang dah dipecahkan peranan ikut agensi. Saya bagi tak tim, orang yang jaga kesihatan berilmu lah dengan bidang kesihatan, dengan pendidikan kami statistik, kami cakap dengan saya sama tim lah. Kita kena berilmu lah dengan bidang statistik kita. Kalau kita tak buat, rakyat luar sana dia tak tahu apa kekuatan statistik, apa yang statistik boleh buat. Kalau kita stand still ataupun business as usual, siapa yang akan dapat kesan? Maknanya maklumat tu tidak diketengahkan, dan walaupun negara tu ada keupayaan, dia tak boleh menyelesaikan isu-isu yang patut diselesaikan lah. This is the power of the statistic. Itu sebab doa lah kalaulah dengan adanya angka ni menyebabkan keadilan tu boleh berlaku, mudah-mudahan kami dapat syafaat jugalah. Ke tak betul saya punya analogi? Betul ke tak betul? Ya, kalau tengoknya kita bagi tahu berapakah average gaji upah di sektor A, B, C kan. Kalau kita ambil angka umum saja, kita nampak okey. Kalau kita tengok angka detail, agriculture gaji bawah 2,000. Yang kerja F&B bawah ni. Then pihak yang bertanggungjawab ataupun civil society kan forward say something lah. Macam mana nak tambah baik. Ini maksudnya the role of statistic, the power of statistic. Kalau misalnya kita hanya letak angka agregat, angka overall saja, kita hanya nampak forest, tak nampak pokok. Sekarang yang nak ditunjukkan pokok apa, tree apa, yang itu kena slicing tu. Itu yang kan saya kata duduk di Dosem ni and, dia punya business keep going untuk drill up to the level yang diperlukan tu memang tanpa henti lah. Kan kawan Wan, tanpa henti kan. Sambil-sambil pun dah tengok apa lagi keperluan yang diperlukan. Baru ni masa banjir 2020, kami bawa masuk beberapa modul tau. Modul belia, modul orang tua, modul apa? Kesuburan. Orang tua kita tanya apa? Satu neighborhood. Orang tua kita tanya apakah isu orang tua, antaranya apakah masalah yang dihadapi oleh orang tua. Salah satu soalan tu tentang loneliness. Ada soalan tu, bila mak tu tandakan loneliness, anak duduk sebelah baru dia perasan, rupanya mak aku loneliness rupanya. Maknanya Dosem sekarang kena keluarkan banyak statistik behavior statistik. Baru ni kita tak nak tanya ke dapatan banci penduduk, kita ada soalan kejiranan, neighborhood, berapa kerap cakap dengan jiran, berapa kerap makan bersama. You tak nak tahu ke kawasan mana yang meriah bercakap sama jiran, daerah mana? Duduk daerah tu. Kita nak keluarkan data misalnya berapa orang atuk dan nenek masih menjaga cucu. Tak ada kan? Ini itu kata behavior statistik. Berapa masa spend dekat jam, berapa banyak spend dengan family, time spend. Ini dipanggil behavior statistik. So kita bergerak ke arah tersebut lah. Baru ni kita dah keluar happiness index kan. Bila kita keluarkan statistik ni, apa yang orang rasa? Barulah rasa statistik dekat dengan rakyat kan. Ke macam mana? Kalau asyik keluar angka GDP, angka yang tinggi-tinggi tu kan, you tak rasa kan. Tetapi kalau kita luarkan angka-angka yang macam tu, rupanya Labuan, rupanya kawasan yang paling happy kan. Baru ni kita keluarkan. Lepas tu saya tanya orang yang pernah bertugas, dia kata betul, saya pernah duduk Labuan, dia kata memang happy. Lepas tu kat Kelantan, dia kata tak maju pun, tapi happy. Betul lah, orang Kelantan dia qanaah dia lebih. Orang yang dah banyak buat bisnes, tak dapat satu projek, dia rasa begitu terkesan. Tapi orang yang memang susah,
Okey, makcik okey. Tu bila tanya soalan happiness, dia happy je. Itu happiness tu tidak terus tersangkut dengan material tau. Ada kawasan maju, tapi kawasan dia kata, you mesti tahu negeri mana. Dia kata kalau boleh hari Minggu kami tak nak keluar daripada rumah. Negeri mana? Betul lah. Bila kita buat soalan, antara yang dia tak happy yang tu lah. Tak happy dengan heavy traffic. Rendah. Lepas tu kawasan dia kata maju tapi selalu masalah air. Dia tak happy ya. Dia macam tu. Dia bergantung juga. Satu lagi, buat kajian ni kena proportional. Jangan buat kajian berbentuk kualitatif ni tak tentu masa. Buat batu-batu orang tengah marah misalnya, memanglah orang tak happy. Itu sebab statistik ni sebenarnya dia tak menipu. Tapi kalau you buat maknanya goal tu you dah tetapkan nak apa, you akan pilih sampel, pilih apa. Itu kat DOSM ni kena pegang 10 fundamental principle tu. Fundamental principle of statistic, proportional, unbiased, ada dia punya, ada 10 perkara kita pegang di peringkat dunia di bawah UN punya UN fundamental principle tu. Setakat ni kita kita color blind okey, next. Ini antara ni apa dia ni? Ini tentang isu-isu tentang berkaitan dengan angka-angka yang tentang keganasan okey. Ini ada masih lagi ramai juga yang bawah 18 tahun perkahwinan okey. Untuk makluman, kita memproses CJ perkahwinan perceraian ni perkara di bawah senarai negeri kan. So kita kena pergi setiap negeri kena proses. Dulu untuk kadi ni kadang dia bentuk hard copy. Ada lagi. So kita kena bantulah. Tapi sekarang dah banyak menggunakan sistem elektronik okey, next. Ini tentang penuaan So saya ingat kita aware di peringkat negara sedang menyediakan agenda negara menua yang akan diketengahkan lah. Jadi ini senario kan kita boleh nampak dekat sini lah. Dari segi ini bantuan ini bantuan okey. Bagaimana yang ni tinggi untuk kita nak tunjukkan apa yang kerajaan telah lakukan lah untuk ni okey. Okey, next slide 29. Ini tentang ni saya ada bagi tahu dalam satu pembentangan, misalnya NGO kan, NGO yang ingin melaksanakan bantuan-bantuan, dia kena tengok juga statistik profil kawasan yang mereka nak bantu kan. Jangan hantar je kan, kawasan tu yang tak ada orang tua pun dia hantar pampers lah apa kan. Kita pun duk panggil masuk duit kan. Saya ingat itu pun kita kena literate lah. NGO ni kadang-kadang dia hantar satu tempat asalkan dia kata dah hantar tu density penduduk tak ramai, dia jadi kena runcit dalam rumah berlebih kena. Itu maknanya bila nak donate pada NGO, you all tanya ada tengok data rosum tak, nak hantar ke daerah mana, tempat mana. Kalau misalnya nak bantuan tu kena berpaksi pada data. Tak boleh main ambil betul hantar ikut yang ni secara random Ini yang kerajaan kerajaan. Yang NGO punya tu kita belum ada angka lagi lah. Tetapi kita ada pengiraan secara umum lah, contribution non-private organisation kepada ekonomi, sebab dia kena dikira dalam GDP juga lah. Okay, next. The moving forward, kita about dah habis lah. Ini antara yang kita boleh boleh usaha bersama-sama lah. Antaranya kita akan melihat lebih spesifik tentang pendidikan, tenaga buruh, pendapatan, perbelanjaan dan juga ni lah. Ini akan kita buat. Next, ini antara isu-isu yang kita nampak lah tentang bagaimana ianya dapat sebab kita tak nak pelaburan kepada human capital ini tidak memberi the full potential lah. Jadi kita nak, so mungkin kita boleh buat analisis jurang. Kalau kita dapati ramai yang keluar dari pasaran buruh sebab anak sebagainya,
dengan adanya cuti yang telah dipanjangkan, fasiliti jaga anak tu berapa persen membantu. Apa lagi yang perlu dilakukan lah, flexible office hour sebagainya. Kalau saya tanya dalam bilik ni, berapa ramai yang setuju kita perlu juga meningkatkan pengalaman BDR tu dibuat waktu sekarang? Setuju tak setuju? BDR, bekerja dari rumah, setuju ke? Dia sebenarnya, saya dapat juga penilaian, dia sebenarnya dia ada pro and con. Kalau yang generasi baru mula kerja, kalau terus dia work from home, dia tidak ada culture kerja teamwork, kerja critical thinking. Dia kena buat mix mode. Mix mode ada yang kat rumah. Dia yang berbahaya tu kalau terlalu terus dia tak pernah ada experience actual environment lah. Tapi kalau negara yang macam maju, work from home ni sebelum Covid lagi. So, negara macam Singapura apa semua kan. Tapi di peringkat negara kita, syarikat-syarikat international sebenarnya memang ada allow work from home lagi kan. Okey. Saya itu saja kot ada lagi. Okey, saya ingat, terima kasih. Slide nombor 34 ni just tambahan, nanti tengok slide berikutnya. Ini antara perundangan peraturan digubal untuk mencapai agenda ni, antara yang ni slide 4. Next, slide nombor 35. Ini kita ada buat petikan daripada kerangka dasar wanita. Boleh tengoklah. Kemudian next slide 36. Tuan ada. Jadi tuan-tuan boleh ni next. Slide 37. Ini juga. Tadi saya ada masukkan dalam handout lah. Jadi tuan-tuan boleh menyusuri. Jadi ini lebih kepada diskusi umum lah. Tak ada spesifik kan. So saya mohon maaf lah kalau ada gap ekspektasi. Yang tuan-tuan expect dengan apa yang saya sampai tak match, bagi tahu. Okey, sila. Okey. Dakwah, okey. Okey. Dia macam ni. Saya ada cakap dengan ada orang tertentu lah. Bukan saya cakap solat 5 waktu juga. Tuan-tuan YB kalau nak pilih orang nak pergi haji ni, kalau YB nak tambah baik macam mana? Saya ada nak cadang macam ni. Siapa yang nak pergi haji kena dapatkan recommendation pengurusi masjid. Berapa kerap dia pergi masjid. Kalau dia pergi kerap pergi masjid, dia pergi haji, memang dia tak duduk bilik lah. Dia akan penuh. Dekat ni kalau maksudnya nak menggalakkan syarat pergi haji ni untuk anak muda, tengok orang yang memakmurkan masjid 5 kali dalam sebulan berapa kali, persentasenya tinggi, dia dapat ada markah lebih. Ada weightage contohnya. Tapi yang tentang dakwah tadi, baru ni adalah kita ada saya bentang paper dalam pembentangan pengukuhan penggunaan data dalam menguruskan haiwan agama ni. Jadi benda-benda ni sebenarnya saya pun ada cakap dengan tim menggunakan kaedah geospatial. Kita boleh kita boleh bangunkan menggunakan slide image kan, menggunakan kaedah geospatial. Tapi itu mungkin boleh nampak lelaki lah, pergerakan lelaki pergi solat. Tapi perempuan lebih aula mungkin di rumah kan. So nak tengok dari segi kekuatan solat sebagainya tu, menggunakan kaedah pendataan statistik ni, mungkin area yang mungkin boleh kita kaji lah, kena teliti lah. So lah, kadang-kadang ilmu statistik ni sebenarnya Allah yang anugerahkan kan. Allah anugerahkan untuk kita jadi khalifah kan. Tapi kalau benda yang macam tu pun yang ditanya tadi pun tak boleh buat, lemah juga kita Maknanya kita tak bersungguh Betul lah soalan tu kan. Kalau tak ada kan, terasa juga benda lain boleh buat. Berapa saiz ekonomi, berapa saiz ni boleh buat, yang tu kenapa tak boleh buat kan? Tercabar juga Dalam isu gender ni, dikatakan dalam sebuah rumah tangga ni, suami bekerja, isteri bekerja. Ya. Tetapi banyak lelaki tu lah, kita kata sekarang bila saya hadir ni, saya rasa saya banyak buat persepsi lah. Saya tak pernah kata apa. Jadi ramai dalam rumah tangga ni yang pendapat
suami pergi pada kaita lah, apa macam-macam lah yang unnecessary. Okey. Kan yang tu, jadi ada tak apa statistik yang menunjukkan begitu? Oh, kalau ada seronok tu. Tapi bila kita buat kajian, kita mengambil cerapan corak perbelanjaan isi rumah. Isi rumah tu perbelanjaan bersama. Tapi kalau ada keperluan lepas ni kena itu saya cakap betul lah. Saya cakap dekat tim, selagi kita makin ni ekspektasi kita perkhidmatan makin banyak. Macam tadilah, ekspektasi orang sekarang boleh tak dapat corak perbelanjaan yang pendapatan suami macam mana isi rumah tu. Baru ni ada seorang hamba Allah, all the way dia cari, dia datang ke pejabat. Saya pun terkesan sampai sekarang juga apa yang dia bagi pandangan dekat saya. Mesti tuan-tuan setuju tak setuju tak tahulah. Dia kata, Datuk Seri, boleh tak tolong tengok balik konsep pendapatan household. Datuk Seri apa Datuk Seri buat, dosa sistem kita combinekan gaji suami isteri. Dia kata realiti semasa Datuk Seri tahu tak? Isteri tak bagi gaji, dia kata. Gaji isteri gaji suami isteri. Tapi Datuk kata dalam household tu kita combine kan. Tadi sebenarnya dia tak cukup. Sebab isi yang tadi soalan lain lah. Ini yang ada juga kes macam ni. Ada pasal dia kata kita anggap dia tak layak lebih threshold sebab gaji suami isterinya tinggi. Tapi dia kata sebenarnya ikut hukum tak wajib isteri bagi gaji kepada suami. Saya dah terkesan lah. Tapi selama hari ni memang kita kena ambil pendapatan isi rumah, kena combine suami dengan isteri. Tapi in reality ada yang isteri kata abang lah buruh kan. Bukan pada orang isi rumah tu, lelaki perempuan pendapatan. Kau tak salah saya. Ada tapi kita bila, tapi kalau konsep nak bagi assistant bantuan. Ialah betul. Datangkan dia tahu ni kita accept on that. Tak lah, maksudnya yang tu nada pengumpulan tu okey. Tapi isu program melihat pendapatan isi rumah, tapi tak boleh, maknanya dia menyuarakan tadilah bagaimana kalau suatu banyak ni dia kata walaupun income household campur isi tinggi, tapi reality dia kata dia tak boleh guna gaji perempuan. Okay. Dia awak dia saya. Okay. Sebab dia yang benarkan berkejaya kan. Jadi itu pun ada. Jadi kita sekarang ni kita nak tengok ini semua fakti, nak tengok betul ni. Statistik ni membuktikan. Statistik tak cakap. Itu yang tadi kena tengok kena meramaikan penguasaan wanita dekat politik tadi. Baru boleh bercakap lebih. Okey. Datuk Seri, ada dua perkara. Tadi kita sebut pasal jumlah ahli politik wanita kan. Jadi saya, kalau boleh kita dapat lihat dari segi sexual harassment dalam kalangan sektor-sektor tertentu. Okey. Ahli politik, saya tahu memang perkara ni berleluasa. Itu kadang-kadang wanita dia surrender. Okey. Maybe academician. Okey. Dan beberapa sektor lain. Satu. Yang kedua dari segi perlindungan sosial. Okey. Apa jadi itu? Saya kena faham. Okey. Jauh kita 147,819 wanita, lelaki 800. Okey. Apa dah jadi dengan lelaki? Okey. Dah tengok. Tajuk dia apa tu? Tajuk dia bilangan penerima dan jumlah bantuan. Okey, yang tu sebenarnya penerima tu dia, kalau yang perempuan tu sebab perempuan tu ketua isi rumah. Jadi yang lelaki tu dapat banyak, dia menerima bagi pihak perempuan lah. Dia mengikut ketua isi rumah. Yang tu mungkin ibu tunggal. Bukan kerana tak. Itu saya tanya tengok tajuk jadual tu. Okey. Okey.
Sebab dia itu kita kira ahli parlimen dengan DUN kan. Maksudnya di tingkat kepimpinan. Okey. Tapi kalau di tingkat penyertaan politik. Penyertaan. Mungkin boleh Jadi kalau penyertaan memang kita tak ada isu lah. Memang semua orang pergi keluar mengundi kan. Ahli, menjadi ahli. Okey, kesedaran lah, kesedaran jadi ahli semua tu. Okey. Okey. Itu boleh. Tapi itu yang kita kira ni nak kita uniformkan dengan cara indikator yang dipilih oleh peringkat international lah. Dia akan pilih legislatif lah. Legislatif. Tapi yang ni mungkin kita boleh buat tier 2 punya indikator. So maksud saya, semua statistiknya tak semestinya tier 1. So kita boleh listkan tier 2, tier 3 dan kita nak buat sasaran. Jadi baru lebih granular lah. Jangan tengok terlalu tak sub satu level kan. Sentrik kepada tengok kepada beberapa dimensi. Boleh lah. Dan nak berlaku convergent tu dia tak boleh salat sekali one go kan. You masing-masing tengok area ni, mungkin one day nanti dia punya gap tu akan makin ni, dia boleh convergent lah. Itu yang kita ni. Okey. Kalau tengok Arab Saudi pun sekarang, dulu perempuan tak boleh memandu kan. Sekarang dah boleh memandu, dah. Tapi ini kena civil society kena main peranan. Itu sebab saya nyatakan tadi amat rugi minta tuan memahami benda ni dalam konteks yang positif lah. Kita adalah insan-insan yang bukan duduk di kampung. Kita insan-insan yang orang kata ahli ekonomi, orang yang berpendidikan. Cuba bandingkan, jangan sensitif tuan-tuan punya media sosial dengan orang-orang biasa punya media sosial, ada beza tak? Maksud saya, berapa banyak tuan-tuan ketengahkan tentang dasar-dasar bagus kerajaan, inisiatif baru kerajaan, apa ada rancangan Malaysia 13, apa dasar tak ada kan? Adakah kita harap orang-orang yang tak pergi macam kita akan buat benda tu? Patutnya kita lah. Itu sebab saya kata kan, walaupun kita ada data banyak kan, tuan-tuan buat cicipan lah dalam kinerja sosial, ketengahkan. Negara maju, dia bergerak ke arah civil society supaya fakta dan numbers ini menyebabkan menjadi satu benda makanan ruji. Maknanya angka-angka ni menyebabkan banning lah. So benda ni tak boleh dibuat oleh dosen sahaja. Inilah tujuan saya datang ni sebenarnya, tujuan macam inilah, untuk bagi kesedaran. Kemudian kalau kita ada student-student pelajar kita kan, tanya dia orang, hari ni apa statistik yang keluar daripada dosen, minta dia orang share. So bila share tu, benda tu, maklumat tu akan naik. Maknanya perkara yang dikeluarkan tu boleh menjadikan satu direction lah. Benda tu kadang-kadang fakta tu tak sampai tau. Sebab dia sekarang ni kita bermain dalam dunia yang boleh kata 50-50, reality dengan isu media maya ni kan. So kalau yang fact dan numbers ni dia duduk di bawah, tak naik ke atas, jadi yang bukan fact and numbers tu duduk ke atas lah. Jadi mental kita pun swing. So kita kena banyak positif kan lah. Kan? Contoh kan, berapa banyak tuan-tuan tengok tentang perdagangan kan? Selain pada kita berdagang dengan US, siapa nak bentangkan pada rakyat umum, kita rupanya berdagang dengan negara ni. Kemudian tuan fikir jentik sikit pemikiran rakyat. Kita pergi Arab Saudi, beli tasbih dekat Saudi, beli kopiah di Arab Saudi, made in China. Apa maksud saya tu? Kenapa Malaysia tak boleh keluar kan? Amat tuan-tuan jentik. Masa saya pergi hari tu, bila nak buat banci pertanian, antara kata-kata menteri kepada saya, menjadi tanggungjawab Joseph mendengarkan fakta kepada orang ramai supaya entrepreneur tahu di mana peluang di sektor pertanian, mana berapa yield. Kalau tanaman A, yield dia macam mana, per ekar ni macam mana, kebergantungan import macam mana. Jadi kita kena banyakkan maklumat tu supaya banyak entrepreneur orang tahu. Maknanya ekonomi sempurna dipanggil perfect information lah. Sekarang masalahnya sekarang ni, maklumat-maklumat tu hanya mungkin ada pada orang-orang yang tertentu yang memang dia berkecimpung full betul-betul. Orang yang baru nak berkecimpung tu dia agak
tak dapat dekat dengan maklumat tu lah. So maklumat yang berbentuk profil atau sektor dan sebagainya, so benda-benda ni penting diketengahkan lah. Dan bila angka tu ada, menjadi tanggungjawab tuan-tuan menjadi amplifier lah, amplify kan maklumat tu. Tapi kalau tuan-tuan dah orang kata golongan pemikir negara pun tak share maklumat ni, siapa yang nak share? Kalau tuan-tuan boleh share, siapa yang akan share tentang open dosum, tentang ni? Ada yang angkat tangan? Minta tolonglah. Tahun ni World Statistics Day tahun ni. 5 tahun sekali kita sambut 20 hari bulan lah. 20 Oktober. Tapi di Malaysia ni kita sambut tiap-tiap tahun, tetapi di peringkat dunia setiap 5 tahun World Statistics Day. Kalau paling kurang kan tuan-tuan, share lagu statistik Blue Niah Harmony, statistik segalanya pasti. Ada kat YouTube, Google. Boleh pasang nanti. Nanti kita dengarkan Okey, sila. Soalan pertama, adakah statistik tentang women satisfaction on women friendly facility? Belum, buat masa ni belum ada. Ini yang kata saya, kita kena perbanyakkan behavior statistik kualitatif kan. So benda-benda ni mungkin nanti kita boleh buat beberapa siri diskusi, apa lagi perkara-perkara yang penting nak ditengok lah. So macam tadi tu bagus lah. Di antara yang paling concern perempuan lah masjid, facilities untuk wudu. Okey. Tak friendly Sekarang ni banyak orang buat friendly musafir kan, tapi musafir tapi untuk wanita Okey. Okey. Soalan kedua, adakah statistik on dementia antara lelaki dan perempuan? Saya ada, tapi boleh semak. Sebab benda tu ada dalam rekod pentadbiran, cuma kena dikompil melalui data agensi lah. Boleh kita ni. Ya. Contohnya saya nak tanya macam mana lah. Jadi hari ni kalau saya pun dah pension 7 tahun lah. Saya tahu benda ni semua tak bukannya rahsia. Bukan rahsia. Ni statistik profil. Tak. Ramai orang tak tahu. Katakanlah bagaimana kita nak cari. Katakanlah masa saya mengajar dulu, saya ingat lagi, saya mengajar fizik. Bila saya nak share dengan anak murid, the best people in Malaysia, yang nak contohnya katakan, dia dah jadi kata pilot wanita. Okey. Dan macam kita nak cari juga ada. Okey. Dan kita nak sebar macam mana kepada cikgu-cikgu ni. Oh. Mereka boleh gunakan statistik untuk masuk dalam mereka punya pengajaran. Kaedah pengajarannya. Okey. So kalau angka-angka yang macam tu buat masa ni tidak dikompil sebagai statistik dalam ni, tapi kita sekarang ke arah behavior statistik, kita akan cuba nak sebarkan. Kita setiap hari kita ada stack Malaysia punya ni, ambil share je, tak sampai 10 saat. Selalu saya sambil buat kerja share dekat Malaysia sambil saya jogging. Tapi jogging page 10 lah. Saya page 10 saya boleh update mungkin 20 perkara dekat media sosial. Ada yang soundbite punya positif. Kita kena ada satisfaction tau. Hari semalam tak boleh ambil dah. Apa yang you dah manfaatkan media sosial untuk orang ramai, bukan orang di sekeliling kita saja tahu. Contohnya kita yang mengetuai agensi ni ramai rakyat yang kita uruskan. Rakyat tu anggota organisasi lah. Kebertanggungjawab kita tu banyak, tapi kita tak boleh panggil seorang-seorang kan. Benda-benda tentang benda-benda nilai sebagainya kan. Kita share benda-benda yang memang kita perlu positif kan. Masuk. Kalau tengok, saya cuba Google saya punya media sosial, memang saya akan ambil, saya share. Benda-benda tu menyebabkan orang trigger fikiran. Betul. Contohnya saya share baru ni, tak semua benda you kena react pada apa yang orang cakap. Dia kata kalau you react pada orang punya cakap, maknanya orang boleh control you. Mana wording boleh control tu. Satu saya ada share kata-kata buffet ni yang usahawan tu. It's very good. Benda-benda betul. Dan satu lagi, kita misalnya ada satu tu saya contoh, orang yang negatif sebagainya, don't revenge. Dia kata buah yang rosak tu dia akan jatuh sendiri. Very solid tu tau. Maknanya you dalam hidup ni tidak mestinya you dan terutama dalam media sosial tu been influenced by
Bakal banyak disturbance sekarang ni kan. So terutamanya youngster ni kan, macam mana nak pastikan mereka jadi orang yang boleh resilient lah. Dia banyak masalah sekarang ni. Disturbance ni kalau kita tak pandai adapt kan, banyak sangat terpengaruh dengan tadilah interaction ni dalam media sosial. Jadi itu kadang-kadang menghasilkan suasana terkesan lah dari segi penghasilan dan fokus ya. Okey, ada lagi tuan-tuan dan puan? Sekarang dah pukul berapa ya? Permintaan. Ya. Saya daripada pihak berkuasa tempatan. Okey. Sangat susah nak dapatkan pecahan daripada daerah kepada pihak berkuasa tempatan. Okey. Sebab sepahaman saya data tu di-collect by enumeration. Ya. Sepatutnya boleh. Dah. Boleh. Kami nak kena minta, biasanya kami kena tunggu lama. Oh, sekarang dah. Itu zaman dulu kan? Tapi zaman sekarang tak. Boleh semua ada. Boleh, kita cepat. Kalau WhatsApp kat saya lagi laju lah. Macam apa Ustaz? Sekarang tapi memang zaman sekarang memang itulah. Itu the cost yang kita kena bayar, connectivity. Tapi it's really make a difference lah. Dia kadang-kadang bila hantarkan anak buah bukan dia tak nak respon. Bos ni asyik bagi je, sila ambil tindakan yang dekat dia pipe up kan. Tapi bila sampai kat bos ni, dia tahulah dia punya laluan tu kena fast lane lah. Okay. Mungkin menjawab pada soalan tadi apa ni. Saya rasa mungkin kita boleh buat sebab itu kita ada bincangkan kerjasama DOSEM dengan NGO. Ya. Maksudnya kita panggil boleh jadikan mereka ni sahabat DOSEM. Boleh. Jadi kita ada training sebab sekarang ni kalau contohnya buka boleh. My Step tu Boleh. dia ada banyak benda, kadang-kadang dia tak tahu nak cari macam mana. Ya, betul. Ilmu nak mencari ni satu hal. Ya. Tapi yang paling cepat sekali tolong download mobile apps yang hijau tu, mobile application dekat Apple Store tu satu. Kemudian link dengan Open DOSEM. Satu lagi yang PAKBU tu dah ada kan, kalkulator kos hari hidup pun tak ada. Oh, itu pun rugi, hilang nikmat dunia. Maksudnya bila you nak dipindahkan daripada kawasan A kepada B, you boleh tunjuk kat bos. Bos, saya anak ramai bos. Kalau saya pindah ni, kos hari hidup di kawasan saya pergi tinggi. Hantarlah orang yang, kalau bos tak boleh naikkan gaji saya, bagi orang yang tak terkesan banyak. Maksudnya kan bila kita keluarkan kos hari hidup tu bergantung kepada individu tu berapa anak yang bersekolah, berapa anak dia kan. Kalau dia dipindahkan ke kawasan yang lebih mahal, kalau nak bawa satu ke family yang besar, dahlah gaji sama kan. So bos akan terasa, bos ingat bos tak ada hati perut ke? Atau dia tak ada insting, dia terasa, oh ya betul ya. Dulu dia tak ada PAKBU tu, tak ada kalkulator tu. Sekarang kalkulator dah ada. Tapi tak guna kalkulator kos hari hidup. Mengikut daerah. Ada boleh kira bilangan. Dengan Arifin kita buat TOT. Boleh buat TOT. Boleh. Kenapa nak jadi sahabat DOSEM? Boleh. Boleh tak kita buat nanti bila secara maya boleh? Kita buat, kita iklankan. Kita akan tutorkan beberapa. Kita kalau misalnya isu penuaan, aging, kita ada dashboard aging. Semua perkara isu aging tu, cuba buka satu aging, ada tak dashboard? Ada online tak ni? Boleh tengok. Untuk tuan-tuan ramai tak aware, maknanya semua isu ramai orang tanya, Datuk Si aging ni macam mana? Kita aging ke tak aging kan? Saya kata ramai dah tanya, kita buatlah satu dashboard aging kan. Semua maklumat setempat. Tengok. Kalau connecting okey laju. Dia mula-mula keluar yang ini. Jadi dia nak pilih mana tu. Betul. Dia ada banyak benda. Ni dashboard ni. Dia pun tak tahu apa nak pilih. Betul. Ada my aging. Ni my aging. Mana dia punya portal? Dekat my aging ni, tuan-tuan boleh play around perbandingan dengan negara lain, apa news berkaitan ni, mengikut daerah semua ada. Mengikut etnik, mengikut ni kawasan semua ada. Maknanya kita mengikut tema ada juga. Selain pada tadi Open DOSEM keseluruhan, kita mudahkan mengikut tema lah. Tema label. Ni sampai ke daerah kan? Ada daerah. Ada parlimen tak? Dun? Ada. Ni tak ada. Okey. Ini contoh yang main ini.
link apa kan. Dan boleh banding tau kalau tuan nak pilih antara dua daerah, nak bandingkan. Katakan kita berbesan dengan besan daerah lain. Nak bawa masa perbincangan, masa nak hantar tembak sirih, tembak mas kahwin tu menggunakan statistik untuk berbincang. Itu antaranya lah. Barulah level tinggi sikit selain pada pantun-pantun ni. Cari kaedah yang lebih nampak, oh ya, orang datang ni bukan sembarangan orang ni. Okey. Ni ada semua okey. Boleh tengok okey. Yang open dosa nak tengok tak? Dah open dosa ada. Kita open dosa nak tengok macam mana nak go through ikut kawasan, ikut paliang ke open dosa ni. Dia ada data katalog tau ni Prof, boleh tengok kat situ. So nak tengok apa? Kawasanku. Yang ni kita menang nombor 1 ni. Nombor 1 di dunia ni. Memang saya pun hebat juga. Ingatkan orang lain tapi dia kata kita punya really dia bagi 99 accessibility. Maka ke 90 tu kita buat habis SPM kan, 90 A+ kan. Bank negara dia tak ada kata work sangat dengan kita. Bank negara dia ada statistik berkaitan dengan keuangan dengan insurans. Ramai orang misleading. Ingatkan statistik negara ni bank negara MOF keluarkan tak. Yang statistik utama semua tak som. Ya. Dan statistik yang keuangan yang lain tu pun dah kita pukar kat sini lah. Maknanya as the National Security Office is natural lah. National Security kena bertanggungjawab untuk mempukalkan all the data resmi negara di satu tempat lah. So dia punya governing data tu ada bentuk monthly, frekuensi dia, ada bentuk quarterly, ada yang annual. Isunya kadang-kadang data di setengah agensi tu ada tapi data tu tidak ada proper governance. Dia tidak ada frekuensi update. Ada tengah data tu lagi saya kata kalau data itu dah data obsolete, as good as tak payah ada data. Sebab akan misleading. Itu sebab antara proper governance dia kena ada frekuensi update lah. Dan setengah-setengah data mungkin kita tertanya kenapa perlu data tu secara bulanan, kenapa secara quarterly, ada secara annual. Data-data yang tidak begitu dinamik, yang hanya isu tentang misalnya kadar jenayah, data keadaan yang tak perlukan secara intervention yang cepat, tak perlu data frequently pasal dia akan taxing taxpayer punya duit kan. Bila nak collect maklumat ni memerlukan kos kan. So kita bagi keutamaan data-data berfrekuensi untuk ekonomi lah. Kita ada sale bulanan, inflasi bulanan, ekspor import bulanan, GDP ada yang quarterly, pengangguran. So bila data tu sampai kepada pihak bertanggungjawab cepat, kerajaan akan buat intervensi lah, buat stimuli package ke apa semua kan. So banyak nikmat statistik ini. Contoh kan masa COVID dulu, bila kerajaan nak buat subsidi upah kan, kerajaan kena sediakan duit kan. Jadi kerajaan nak kira macam mana kalau tak tahu berapa yang terlibat, berapa orang yang bekerja di sektor informal. Ada satu kali tu bukan banyak kali lah, satu kes tu the very next day yang amat-amat Perdana Menteri nak bagi ucapan, ada senior officer tanya kat saya, kat kami, boleh tak kita masukkan yang amat-amat Perdana Menteri nak masukkan berapa orang yang bekerja di pejabat waktu ni. Takkan kita nak pergi buat survey nak kira berapa orang berada di tempat kerja kan. So kita ada framework kita ialah kita ada misalnya setiap sektor tu yang kita dah ikutkan kadar syarikat A tu dalam FMB kita ada berapa ribu ada dalam tu. Kalau misalnya perabot ada berapa ribu ada. Kalau misalnya sektor komunikasi ada. Mana kita dah susun data-data tu mengikut sektor. So sektor-sektor tu ada dia punya pekerja, ada revenue kan. So bila dalam COVID kita tahu sektor yang dibuka adalah sektor essential, kita tahulah sektor essential berapa pekerjanya. Kita bagilah maklumat tu. Tak payah kita buat satu survey mana ada masa kan. So dengan kan adanya data yang komplit kan, ada framework, kita boleh tahu menyebabkan kita boleh ada angka. Jadi bila kita kata nak buat subsidi upah, kita boleh tahu misalnya kalau kita offkan ekonomi, berapa orang yang akan terkesan teruk. So kita kena tahu berapa yang informal sector. So kita kata lebih ada lebihkan 2 juta lebih. Dengan angka tu, so kerajaan kena come buat how much. Kalau misalnya 1 bulan berapa, 5 bulan berapa kan. Jadi di belakang keputusan apa yang dilaksanakan angka-angka itulah.
angka-angka tu datang daripada punca resmi lah. Itu antaranya. Menjawab ke persoalan tadi? Oh, tadi kerjasama tadi, kerjasama dengan pelbagai agensi. Data ada yang data primary. Primary itu yang kita buat survey lah. Survey yang kita buat persimpulan. Satu lagi buat banci. Kita pergi data yang kita collect sendiri. Satu lagi data secondary, data maklumat pentadbiran. Yang misalnya kalau orang berurusan dengan entiti perniagaan ataupun dia ada maklumat yang dikumpul sebab dia register kan. Register sebagainya kan. Kalau misalnya yang insurans tentang keuangan, sistem perbank, ada maklumat tu, regulator dia adalah bank negara. Dia ada maklumat tu kan. Misalnya kita nak tahu berapa jumlah loan disburse untuk kuartal ni. Tak payah dosa pergi buat survey lagi. So kita ambil maklumat daripada sistem bank negara, dia hantar, yang dia dah publish tu kita gunalah untuk kita lihat ekonomi kita, loan disburse meningkat tak, kredit jatuh tak, misalnya berapa, misalnya insurans berapa orang bayar premium, berapa claim. Itu memang regulator boleh bagilah. Tapi kita tak akan tanya CA CB. Kita tak perlukan data tu pun. Data ekonomi ni nak melihat dari segi negara, dari segi sektor tu berkenaan. So data pentadbiran ya. Kalau segala data tentang agensi-agensi lain kan, tentang pelancongan, kita bersama dengan MOTEC, Tourism Malaysia kan. So ada data-data tu dikumpulkan oleh agensi berkenaan. Tapi dosa memainkan peranan dalam jawatankuasa tu, kita ketengahkan framework lah. Framework dan juga menggunakan manual yang boleh diiktiraf, best practice. Kita tak nak kadang-kadang agensi buat pengumpulan tapi dia tidak mengikut, katakan konsep miskin. Kalau semua negeri mendefinisikan miskin dia sendiri, dia kata ini miskin Tegar 5,000, ni 3,000, macam mana you nak? Kita kena ada satu inilah, apa takrifan miskin segar, apa takrifan core inflation misalnya. So takrifan definisi konsep tu memang kena ada sumber manual rujukan lah. Itu sebab dalam bidang statistik, seperti juga kalau kesihatan, dia ada World Health Organization kan. Kalau statistik ni ada statistik United Statistic Commission. Jadi bila seseorang tu atau semua pihak pergi dari satu negara, dia tak perlu risau. Angka-angka yang di ketengah negara tu dah ikut standard government PBB lah. Okey. Okey. Ini open dossier So kalau nak tengok Profesor Azami nak pergi wakil rakyat parlimen mana, kita boleh pilih. Dia ada by parlimen, nak pergi Muar tak? Letak je, tak ada masalah apa-apa. So dia boleh banding tau. Kalau you banding pencapaian parlimen A dengan parlimen B, you pilih dua, boleh banding. Kat dua daerah tu dari segi kemiskinan, pekerjaan, boleh filter. Itu kata kalau tak guna ni rugi lah. Jadi sebenarnya kalau tuan-tuan nak mengenengah fakta-fakta untuk mencetuskan masyarakat yang menggunakan angka ni, banyak sangatlah kat dosen ni. Boleh buat boleh ni. Cuma buat masa ni, contoh kan, isu sekarang ni isu yang tak ambil SPM. Ada kan you ke tak tahu isu ni? Tuan-tuan tak nak tahu ke daerah mana yang paling tinggi tak ambil SPM? Maklumat tu ada di agensi lah. Tapi sama ada kita nak tahu, dan civil society kawasan tu kena bercakna. Kenapa kawasan kita ni teruk sangat banding daerah lain? Semua saya kata contohkan kaedah recycle. Tuan-tuan tak tahu recycle daerah mana yang paling tinggi. Kita pergi negara baju, dia punya tong recycle sampai 6-7 tong. Kita sampai sekarang tak sudah recycle kita kan. Lepas tu food, kita sedang menyusukan food waste dengan food loss. Daerah mana yang paling food waste? Kita buat kajian dekat mana yang paling banyak food loss, tahu kan? Food loss yang dia tanam tapi sebab kemarau, sebab transportation. Food waste ni yang kita lah makan separuh buang kan. So food waste ni kat mana yang paling banyak tuan-tuan dan puan? Itu tempat. Tapi yang paling banyak dalam rumah. Food yang expired. Tampang pantang ada sale, mak beli, anak beli, ayah beli, simpan tengok expired. Itu antara food waste. Kita sedang membina indeks food waste security. Kadang-kadang kita kena tengok isu security makanan bukan je pengeluaran saja tau. Berapa pembaziran jangan keluar waktu bulan puasa je, keluar apa-apa, itu kita kena kukur secara berterusan. Dan sekarang ni dosen pun tak keluarkan misalnya impak banjir,
berapa kerosakan kan. Kita nak statistik yang berbentuk diperlukan oleh negara lah, diperlukan dekat dengan rakyat lah. So kita akan bukan saja banjir kan, suhu panas kan. Bahkan ada orang minta kat saya, walaupun negara kita tidak sebuah negara yang potensi gempa bumi itu tinggi, tapi bagi para pelabur dia kata dia tak ada sumber rujukan nak katakan Malaysia ni tak ada gempa bumi, tak ada buku. Dia kata perlu kat buku untuk nyatakan, bila tengok buku tu di Malaysia almost kosong. Sebab dia kata dia perlukan maklumat tu untuk dia letakkan nota kepada keputusan pelaburan. Bila tak ada buku tu, dia terpaksa call banyak agensi untuk tengok berapa kerak, berapa paling tinggi skala. Maknanya angka-angka yang macam tu pun penting lah. Walaupun kita kata angka tu tak ada isu kan, kenapa perlu, tapi kita kena nyatakan kosong-kosong lah. Okey, saya ingat ada apa-apa lagi Okey, sila. Ya. Macam mana operation definition untuk gender sebab dalam keadaan dunia yang gender yang Berlalu ya. So adakah dapatan ni menunjukkan Ya. Sekarang ni kita masih lagi mengekalkan gender yang resmi lah. Kata apa, gender resmi tu. Dan di peringkat international United Nation pun buat masa ni dia tak ada bergerak ke arah, tapi ada setengah negara bergerak sendirilah. Dia keluarkan gender yang plus kan. Tapi secara officialnya di peringkat United Nation pun, PBB pun, kita masih mengekalkan setakat ni lah. Dalam bidang statistik kita tak ada lagi manual-manual yang berkaitan lah. Kita tak lah. Bahkan setengah-setengah aktiviti itu pun ada satu lagi aktiviti yang memang illegal kat kita kan, tentang benda-benda yang di tengah negara tu aktiviti tu ekonominya tinggi kan, kita takkan anggap tu sebagai ekonomi value lah untuk negara kita lah. Cuma tadi definisi tu kita tertakluk kepada tadilah, kita sebut salah sebuah negara di bawah PBB, semua perkara termasuk bidang statistik pun kita masih lagi jadikan perbincangan ataupun guidance yang diberi itu sebagai asas kepada ni. Tapi di peringkat negara kita tidak menghalang kita untuk bergerak mengambil kira perkara-perkara ini. Tapi statistik ni ada banyak benda kan. Ada tujuan tatapan umum, ada statistiknya tujuan untuk polisi. So benda-benda yang mungkin dia tidak tujuan umum tidak bermakna statistik itu tidak ada, tetapi tidak kadang-kadang statistik tidak semua benda adalah sesuai untuk public joint consumption. Ada statistik berbentuk polisi. So itu kita ada dia punya tier-tier dia lah. Okey, saya ingat kalau tak ada, cakap terima kasih Ustaz Asri baru sampai Okey, terima kasih Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.